Kita rebus ayam ni bersama dengan bahan-bahan yang di blend, bawang putih, halia, ketumbar dan kunyit hidup. Lepas itu kita rebus, jangan banyak sangat air dia. Cukuplah air daripada blender tadi tu. Tak garam ni seelok-eloknya kalau nak makan petang ya, tengah hari masak dah ataupun pagi masak dah. Dan perap dia, biarkan di dalam air rebusan ni sehingga sejuk. Petang nanti nak makan, kita gorengkan. Baulah bahan-bahan perencah ini semua meresap dalam ayam tu. Baulah sedap sampai ke tulang. Faham tu? Jangan masa tu nak masak, masa tu kita rebus ayam dan terus goreng. Okay. Rebusan ayam yang telah pun kita perap dengan air rebusannya juga dah sejuk dah ni, tinggal kita goreng. Dan ambil sedikit air rebusan ni untuk kita perapkan kepada tempe dan juga tahu ya, supaya tempe dan tahu pun berasa berasa keenakannya. Dan basuh bersih kobis ni untuk kita gorengkan ya. Dah dapat teka belum kita nak masak menu apa hari ni? Ya, tidak ada lesung batu yang lepeh tu, jadi saya ada lesung batu yang menumbuk ni ya. Jadi kita kena tumbuk dulu bagi halus. Selepas halus nanti kita akan curah dengan minyak panas bekas goreng ayam. Dengar tak tu? Sedap ni insyaAllah. Cili api merah, ya, garam dan juga bawang putih dan perasa. Tumbuk sampai lumat ya. Lepas tu kita akan curahkan dengan minyak panas. Tumbuklah sehingga halus, tapi jangan halus sangat, saya tak suka dia halus sangat ya. Yang kemudian tumbuk sikit. Dia susahlah pakai macam ni. Tapi yang gesek tu lagi saya tak pandai. Tempenya ni kalau tak puasa dah lama ngapuk. Sedap you all. Rasa sebab perap dengan air rebusan ayam tadi kan. Okay, kita gorengkan bekas. Goreng tahu tempe tadi supaya dia rasa-rasanya sikit garam dia tu. Sebabnya kobis masa-masa tak letak apa-apa, tak letak garam, tak letak apa-apa. Jadi kita nak goreng bekas minyak tadi. Cik Sarjan suka isam tu suka macam ni. Macam goreng-goreng. Sambal ni kita tuangkan minyak panas yang bekas goreng ayam ya. Kacau-kacau ni. Kamu tengok saja. Nampak tu kejadiannya. Enak ini. Ayam gepuk. Ya betul. Ramai yang teka betul lah. Inilah kejadiannya ya. Apa kita minyak dia lebih sikit. Macam tu. Ya, kelaparan dia dah tak tahan tengok kesedapan ya. Ayam gepuk saya masak katanya. Dia termenung dah. Macam tu. Itu apa ni? Itu. Daun apa nak kobis. Pasal kata-kata. Kata-kata. Macam tu. Dapat tak tu? Jangan duk tanya resepi. Yang saya bercakap ambil resepi lah tu. Bukan ambil kat sudut ditunjukkan sikit. Macam kalau nak pedas, tak payah pakai gajus. Kalau kurang pedas, pakai gajus ya. Dah. Okey, alhamdulillah ya. Inilah menu berbuka kita hari ini ya. Ni ayamnya. Ni segala tempe, tahu, kobis goreng. Ni gajus ni saya asingkan ya. Hitam-hitam ni minyak bekas goreng ayam tadi kan. Jadi tak apa ni, tambah sedap. Inilah cabainya, ni sambalnya, sambal yang gepuk kita ya. Jangan lupa kicapnya mesti kicap ABC ya. Kalau bukan kicap ABC tak jadi ayam gepuk ya. Dia jadi ayam gepek. Okey, mama siapkan untuk papa ya. Caranya macam tu. Tuang nasi.
monyet. You nak kicap tak you? Dia kena pakai kicap sikit kat atas dia. Okey. Kena ikut syarat. Alamak. Okey.